So, saya semalam keluarkan statement berkaitan dengan Datuk Seri Nazir Aziz yang ada bertelagah pendapat dengan seorang menteri pelancongan daripada Sarawak. Dan saya membuat kenyataan menyokong Datuk Seri Nazir Aziz kerana saya melihat balik pada awal tahun lalu bahawa persetujuan telah dibuat oleh Kabinet, persetujuan telah dibuat dan mendapat keputusan daripada Parlimen untuk mengutip cukai. Dan cukai ini juga adalah untuk membantu pelancongan negeri masing-masing untuk bantuan kewangan. Kerana selama hari ini bantuan pelancongan setiap negeri diberikan oleh federal, yang mana duit rakyat digunakan untuk industri pelancongan. Jadi dengan mekanisme terbaru ini, mekanisme yang mana cas-cas di katil-katil ini mengikut bintang rate hotel tersebut, ianya membantu untuk industri pelancongan bagi setiap negeri yang terlibat. Dan saya dengar sendiri video daripada Datuk Seri Nazir Aziz bahawa 75% pendapatan daripada hasil cukai yang akan dikenakan adalah daripada Semenanjung, bukan Sabah dan Sarawak, spesialis Sarawak. Dan apabila saya mengeluarkan kenyataan tersebut, saya melihat banyak komen-komen yang dikeluarkan oleh daripada Sarawakian yang menghina orang Semenanjung. Macam inilah guys. Saya orang Semenanjung, saya lahir di Kelantan, saya membesar di Johor Bahru. Dan saya kerap kali ke Sarawak pada waktu lalu dan saya pernah dilarang masuk ke Sarawak. Saya tidak marah pada Sarawak kerana pada saya Sarawak sebuah negeri yang cantik, sebuah negeri yang mempunyai hasil bumi yang menarik. Namun dengan komen-komen yang saya rasa biadab dan kurang ajar daripada orang Sarawak ni menghina orang Semenanjung, saya rasa saya patut bercakap. Monopoli perniagaan di Sarawak, monopoli segala hasil bumi di Sarawak dimonopoli oleh Sarawakian, bukan orang Semenanjung. Tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh orang Sarawak bahawa hasil bumi Sarawak digembat, diambil oleh Semenanjung, itu adalah tidak betul. Kerana hari ini kita tahu bahawa orang Sarawak telah melakukan banyak oil dan gas, balak, sawit, malah Pen Borneo yang diluluskan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dimiliki oleh orang Sarawak. Jadi bila perkara ni berlaku mengatakan bahawa orang Semenanjung merompak Sarawak, itu adalah biadab. Orang Sarawak jangan biadab dengan orang Semenanjung. Kami orang Semenanjung pergi ke Sarawak pakai pasport, ambil pas. Orang Sarawak datang Semenanjung tak perlu benda tu semua. Kita tak marah kerana kita hidup sejak merdeka hingga ke hari ini kita hidup dengan aman. Dan orang Sarawak juga membuat tuduhan mengatakan bahawa kerajaan Barisan Nasional hari ini bergantung pada kerajaan Sarawak. Orang Sarawak lupa bahawa kerana kerajaan Melayu hari inilah majoriti 28% Melanau dan Melayu di Sarawak berkuasa hingga ke hari ini. Dan segala bentuk kutipan cukai dan pendapatan yang diraih oleh kerajaan Sarawak tidak diambil oleh kerajaan pusat. Malah semenjak Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, beliau acap kali turun ke Sarawak untuk memberikan bantuan. Dan setiap kali beliau turun, bermacam-macam benefit diberikan oleh rakyat Sarawak, diberikan kepada rakyat Sarawak. Jadi orang Semenanjung marah, orang Semenanjung tak marah. Tapi orang Sarawak ni tidak habis-habis mengatakan bahawa hasil bumi mereka dirompak, hasil bumi mereka telah diambil oleh Semenanjung. Sarawak miskin kerana orang Semenanjung. Guys. Sarawak sebuah negeri yang aman, sebuah negeri yang cantik, sebuah negeri yang kaya dengan hasil. Namun orang Sarawak sendiri yang gagal mengurus tabir negeri Sarawak itu sendiri. Saya tidak mengatakan bahawa kerajaan yang ada hari ini Sarawak salah. Namun kerajaan yang ada hari ini sepatutnya menjelaskan kepada rakyat Sarawak bahawa peruntukan yang diberikan oleh federal, peruntukan yang diberikan oleh Datuk Seri Najib kepada kerajaan negeri digunakan dengan bermacam-macam cara. Pen Borneo, malah ada komen semalam mengatakan bahawa rainforest yang dibuat oleh Sarawak. Guys, rainforest betul dianjurkan di Sarawak, dibuat setiap tahun rainforest di Sarawak. Kerajaan Persekutuan melalui Menteri Pelancongan juga memberikan bantuan kepada rainforest untuk menganjurkan event tersebut. Jadi hubungan antara kerajaan negeri dan kerajaan federal adalah amat rapat dan kukuh. Namun sentimen-sentimen yang dimainkan oleh pemimpin Sarawak
beberapa tahun ini, saya merasakan sungguh biadab dan kurang ajar. Pemimpin Sarawak seharusnya sedar bahawa tanpa federal mereka juga tidak akan dapat melaksanakan bermacam-macam program. Jadi kerjasama ini seharusnya dibuat dengan baik dan usahlah bercakap dengan menanam sentimen-sentimen kebencian kepada orang Semenanjung. Saya orang Semenanjung dan saya rasa ramai lagi orang Semenanjung yang marah. Yang marah kerana Sarawakian tidak habis-habis melabelkan itu dan ini kepada kami orang Semenanjung. Tan Sri Bustari pemilik Pen Borneo, dan beliau adalah tycoon yang menguruskan banyak monopoli perniagaan di Sarawak. Kenapa orang Sarawak tak bertanya kepada Tan Sri Bustari? Kenapa orang Sarawak tidak tanya kepada Fadilah, iaitu adiknya Menteri JKR? Di mana hasil bumi Sarawak? Jadi cerita-cerita yang mengatakan orang Semenanjung ini rompak, orang Semenanjung ini sama hasil negeri Sarawak, itu adalah tidak betul. Sarawak diurus tabir oleh orang Sarawak sendiri, dan saya bukan nak cakap besar, isteri saya orang Sabah, Borneo. Apabila saya pergi ke Sabah, saya melihat perbezaan yang ketara di antara Sabah dan Sarawak. Sabah jauh lebih maju daripada Sarawak. Sabah lebih maju berbanding negeri Sarawak. Jadi orang Sarawak tak payah kita nak sembang orang Semenanjung itu dan ini. Kita masing-masing cari makan. Kita pergi Sarawak, ada kita boleh cari makan. Orang Sarawak datang ke Semenanjung pun kita sama-sama cari makan. Jadi cerita-cerita nak ugut, nak keluar daripada Semenanjung ni, saya tidak ada kuasa untuk menghalang orang Sarawak keluar daripada Semenanjung. Kerana pada saya, Sarawak tidak akan keluar daripada Semenanjung. Kerana apabila Sarawak keluar daripada Semenanjung, saya rasa banyak musibat yang akan berlaku atas negeri Sarawak. Kerana tuntutan ke atas Sarawak ni dibuat oleh beberapa negara lain yang saya rasa ramai orang Sarawak yang hari ini sebenarnya dia buta, dia tidak tahu apa maksud itu Sarawak itu sendiri. So guys, saya bukan nak bergaduh dengan orang Sarawak. Saya sayang Sarawak dan saya pernah ada skandal saya, girlfriend saya orang Sarawak. Saya bercinta 2 tahun dengan orang Sarawak dan saya sayang Sarawak. Saya suka makan bidin belacan. Namun isu yang nak bergaduh hari ini saya rasa lupakanlah. Sarawakian for Sarawakian, itu you punya pasal lah. Tapi tak payah hina kami orang Semenanjung. Kami orang Semenanjung ni bukan miskin pun. Kami orang Semenanjung pun cukup makan. Kami di sini boleh kerja dengan baik. Jadi guys, cukuplah cerita-cerita pasal ugut-ugut orang Semenanjung lah, ugut inilah nak potong kepala lah. Tak payah nak ugut-ugut potong kepala lah. Kita ni, kita orang Malaysia. Kita orang Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung, orang Malaysia. So patut kita fikir dengan matang. Kerana setiap yang berlaku hari ini adalah berpunca daripada kerajaan masing-masing. Jadi rakyat Sarawak harus bertanya dengan kerajaan negeri Sarawak, berapa banyak peruntukan yang telah diberikan oleh Datuk Seri Najib. Kerana Datuk Seri Najib telah banyak membantu Sarawak. Dan orang Sarawak harus sedar bahawa tanpa federal, mereka juga tidak akan pergi dengan lebih jauh. So guys, saya harap isu ni habis di sini. Dan ini adalah video terakhir daripada saya mengulas isu Sarawak. InsyaAllah saya akan turun Sarawak bulan depan. Jadi saya harap janganlah marah kalau saya turun Sarawak. Saya harap kita boleh sama-sama makan median belacan. Okay guys, Sarawakian, kami orang Semenanjung tak rompak you all. Jangan berak.